Hari ni kita ada pomen extra. Kita ada jumper. Oh my god. Wow. Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorana Vlog. Okey guys, hari ni aku nak buat video unboxing sikit guys. Sebab apa? Aku nak restore simple restore untuk motor isteri aku, iaitu SYM E-Bonus 110 kan. Jadi hari ni ada beberapa barang yang aku nak unboxing dululah, yang mana yang dah sampai. Kalau kata yang belum sampai tu, nanti kita akan update dekat video pemasangan nantilah. Okey. Yang ni aku rekod spontan saja, tanpa ada apa-apa tulis ke apa, tak ada. Okay, first kita nak tengok dulu cover set lah. Okay. Okay guys, sekarang ini cover set dia guys. Sekejap kita buka, lepas tu kita tengok dalam dia macam mana Okay guys, jadi inilah dia cover set dia guys. Warna biru untuk kepuk depan dia ni biru. Lepas tu ni tepi dan dia belah dalam kepuk ni. Lepas tu dia punya belakang ni putih guys. Ni yang bahagian mana yang aku dah keluarkan lah. Lepas tu ini cover set HLD guys. Dia dapat sekali ni yang dekat dada tengah tu. Okay, horn panel. Tak nampak lagi cover kepala ni, kat mana duduk dia. Nampak horn. Ni kepala dah. Kepala warna biru guys. Sebab apa aku nak custom stiker guys. Bukan aku tak pakai stiker standard SYM. Aku nak custom stiker. Aku order daripada Shopee juga, tapi dekat Vietnam guys. Daripada kedai daripada Vietnam. Stiker je yang belum sampai lagi guys. Barang-barang lain cuma stiker Azoba yang belum sampai lagi. Ini dia bukan cala pun. Tapi ni cover set ni pun dapat agak murah. Nanti ni polish hilang ni. Okay, biasa dalam kotak kan. Okay, kita tengok barang-barang lain lah. Okay guys, kenapa aku pilih cover set tu warna dia biru putih. Tapi bukan guna corak stiker SYM yang sebenarnya tau. Aku order satu stiker, sebenarnya bukan untuk SYM pun, tapi aku nak custom stiker. Jadi ini contoh stiker dia, aku bagi gambar kat korang. Okay guys, jadi sekarang ni kita nak buka barang-barang yang lain. Ini apa tak tahu. What the fuck? Kita buka satu-satu, kita tengok apa dekat dalam. Ini semalam order, ini sampai. Laju betul lah Shopee Express. Kalau beli dengan TikTok slow lah sekarang. Dia pakai JNT banyak problem. Ini set kunci guys. Sebab apa? Motor E-Bonus tu, dia punya kunci dia ada masalah sikit. Kita ganti lah satu set, senang. Sorry guys, dia punya set kunci dapat dua kunci kat situ. Ada dua kunci. Ini satu untuk kunci handle dengan switch, main switch lah. Dengan yang ini kunci seat. Nampak lampu terang sangat. Okay, kita malapkan sikit. Okay, boleh nampak yang ni kunci seat dengan dua kunci letak kat situ. Ini kunci main switch lah. Main switch dengan lock handle. Ni berat ni, apa dia? Tengok ni set screw. Sebab motor tu cover set dia dah lama tak buka apa semua kan. Dia punya screw semua dah karat-karat dah guys. Jadi aku beli satu set screw baru lah untuk satu cover set motor. Daripada handle, kepala tu dengan semualah sampai belakang, satu cover setnya. Satu motor lah senang cerita punya cover set screw. Ini ringan. Apa dia lah ni? Aku lupa. Sebab apa aku tak tahu berat barang macam mana kan. Tapi yang ni ringan lah. Ini mentol meter. Sebab mentol meter tu
Memang dah tak menyala langsung lah semua. Motor dah lama. Lepas tu motor Plaza kan hari-hari bawa. Sebelum ni aku pun pakai motor dulu juga. Tak apalah, kita ke yang seterusnya. Lampu. Yes. Ini lampu guys. Itu dia. Ini lampu guys. Kita pilih yang smoke punya guys. Dah siap smoke ya. Mentol nanti kita pakai balik yang kat motor lah. Sebab apa? Lampu yang dekat motor tu takut dia punya kaki ni patah ke apa guys. Memang dah goyang-goyang kan. Jadi kita order yang baru je lah kan. Relax di cermin guys. Jadi itu sajalah barang yang sampai hari ni. Ada lagi beberapa barang tak sampai lagi. Kalau kata aku mungkin akan rekod dulu, baru aku akan update lah seterusnya. Jadi nanti bila barang sampai tu aku akan rekod lagi lah. Ini part pertama untuk mana yang dah sampai. Aku rasa aku akan update sekali dekat dalam video ni lah. Cumanya mungkin aku akan rekod hari yang berbeza lah. Ini aku dah rekod hari ni, barang-barang yang dah sampai. Nak kena komplain ni, aku order 2 kotak mentol tu, datang 1 je. Bisang. Aku terkejut buka-buka 1 kan. Jadi okey, nanti kita sambung. Okey. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tak pernah ucap hello ketika mau lambai. Harimau Maya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersemai. Harimau